rumah pusaka bukan rumah bagi yang sulung, yang dah meninggal. Sekarang kakak ipar dengan anaknya tinggal dalam rumah tu. Bagaimana boleh tahu? Bagaimana boleh tahu ni? Pertama kita kena pasti dulu waris faraid tu siapa. Sama ada diorang ni layak ataupun tak. Boleh jadi abang sulung tu kalau kata dia meninggal awal daripada si mati, pemilik tanah tu ataupun rumah tu, mungkin dia tak ada bahagian. Tapi nak kena semak dulu siapa waris faraid, itu yang pertama. Kalau kata dah confirm dah siapa yang layak sebenarnya, kena maklumkan dekat yang duduk ni, dia ada bahagian ataupun tak ada bahagian. Dia nak uruskan ataupun tak. Kalau kata tak jalan untuk berbincang, memang kena ambil tindakan undang-undang lah. Jadi bila nak ambil tindakan undang-undang tu, kita perlukan modal lah untuk lantik peguam apa semua tu. Kalau buat macam tu, boleh selesai. Kita apa-apa pun melalui perintah mahkamah je. Sebab kadang-kadang nak bincang-bincang ni kadang payah. Kalau dah memang tak nak dengar sangat lah, kalau tak boleh nak bincang sangat lah.